Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Bos dapat jumpa. Masya Allah, selalu jumpa dekat sosial media je. Hari ni kita Alhamdulillah, syukur Ilahi Allah SWT. Jumpa bersua mata, Masya Allah. Alhamdulillah, Pak Bos nak tanya sikit lah. Tanya tentang, yalah, iman kan. Kita pun, saya ni orang yang baru-baru dah buat usaha ni. Iman saya sentiasa turun naik. Kadang-kadang sampai kita sama kan, kadang-kadang pun ada masa lemah di solat pun kita kat rumah kan. Tu yang macam mana kita istiqamah, Pak Bos? InsyaAllah dalam kehidupan kita, kebetulan hari ini rela muhabah dekat Melaka, masjid ni kan, Sofiah, insyaAllah dengan izin Allah SWT. Antara yang dipesan oleh Nabi, kepentingan solat malam tu kan, antara dulu kita keluar ni 3 hari ni di jalan Allah, ingat Nabi pernah pesan, Ashmashita fa'inaka mayyit, hidup suka hati kita kat atas dunia ni nak buat apa buat. Tapi kita kena ingat, selalu fikir tentang kematian kita. Anda ditakdirkan esok hari kita bertemu dengan Allah SWT. Fikirkan sejenak, apa perkara yang kita nak buat yang terbaik untuk diri kita, tentang fikirkan akhirat kita. InsyaAllah bila kita fikir tentang hari mati kita, nescaya kita akan kejar akhirat. Dunia ni menyusul ke belakang kita ni, Masya Allah, Allah Ta'ala janji kan. Saya doakan, amin ya Allah. Terima kasih banyak, Bos. Ya Allah. Hebat lah.